Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni Mi nak tunjukkan macam mana untuk kita nak top up nombor 1XOX prepaid kita menggunakan aplikasi Touch 'n Go. Okey, so sekarang ni dalam ni Mi ada satu nombor XOX. So Mi semak baki dahulu. Okey. So bila Mi check balance, sekarang ni Mi ada kredit sebanyak dekat DA RM4.20, dekat MA ada RM19.75. So lebih kurang ada RM23.95 lah dalam yang sekarang ni. So Mi nak top up nombor ni menggunakan aplikasi Touch 'n Go. Mi pergi dekat Touch 'n Go. Okey. Kemudian Mi pergi scroll, pergi dekat bahagian more. Okey. Selepas bahagian more, terus pergi dekat bahagian my prepaid. Okey, ini kita nak top up nombor prepaid XOX. So selepas tu masukkan dulu nombor telefon yang kita nak top up tadi, 14312888. Okey, kemudian dekat bawah ni kita pilih XOX. Okey. Kemudian kita masukkan berapa jumlah top up yang kita nak masukkan. Sebagai contoh, hari ni Mi nak top up RM5 lah. Okey. So tekan top up. Okey, dah selesai. Dah berjaya kita beli top up XOX menggunakan aplikasi Touch 'n Go. So bila kita semak baki semula, okey. Bintang 150 hash. Okey. Korang pun nampak dekat atas tu dia dah masuk top up lah. Check balance nombor 1. So baki tu dah bertambah. Dekat DA ada RM6, dekat MA ada RM22. So ada RM29.95. Okey, so moga-moga membantu cara macam mana untuk kita nak top up nombor 1XOX prepaid kita menggunakan aplikasi Touch 'n Go.